two. Half is me, the other half is you. Cars pass by and fade away. The city never sleeps, but I've been wide awake. Are you up to turning in the dark? Alright, sekarang kita dah sampai dekat mana Sob? Ya, sampai dekat Gate dinding. Jom. Alright, bermulanya perjalanan kita mendaki hari ini. Mulakan dengan doa, mohon kesihatan, mohon keselamatan, mohon dimudahkan. Alright, let's go. Tahan sini, mini tahan trail, tapi kita ikut Kazumi Trail. Alright, Kazumi santai, otai. Dia cakap apa tu? Korang baca lah sini. Tu dia. Oh, dia cakap tu. Wah, kalau kita naik dekat Kazumi Trail. Oh, tu dia. Kat tepi ni ada air terjun ya. So, air terjun kecil. Okey. Kita memanjat. Okey. Jom. Mana lalu ada? Okey, jom. Ni, wah. Dilarang masuk. Tanda runtuh. Okey. Memanjat lagi. Memanjat lagi. Oh ya, ni Kazumi Otai. Ni Kazumi Otai. Tak nak kita naik lagi kat sini. Curam lagi ni. Kazumi Otai. Kasut Ateng pun tak special.
tinggi lah. Okay. Lanjut lagi. Okay. Kerja kita memang menaik saja. Tak ada yang menurun, semua menaik. Tangan kena kuat. Oh, tangan tak kuat. Gerbang. Tengoklah tu, curam. Ikan dah tercungap. Menurun. Turun pula. Okey, kita nak menurun. Okey. Agak curam je laluan. Kita ada guide daripada Cimandi Fighter. Okey. Jap. Jap. Okey. Taman kau lah. Daripada mana? Dia bintang. Sambil dinding tu tengah turun dan sup semua ikan jadi sedap. Pisau. Ya betul Jessica, cara yang betul turun. Gitu. Okay. Lebih tinggi. Itu tahun 2023. Kenapa lebih tinggi? Tak tahu lah kenapa. Tak boleh makan sangat. Minum ais. Minum air mana berapa kali saya? Lah Milo ais kan seminggu pergi kerja je Milo ais. Sama. Cak dah weh. Macam dekat Kat mana? kedai makan tu hari tu kan. Dia dengan anak. Jom. Ada? Itu buku apa? Itu buku apa? Dia nota tapi dia padat. Dia tak besar macam buku teks. Dia macam buku teks. Melalui buku teks tapi dia padat. Okay. Dan dia kecil. Op. Boleh lah mana-mana lah. Kita tapau sekali lah semua tempat. Kalau sampai tu patah balik. Kaki. Apa tak balik? Satu jalan masuk ke jalan tu. Oh, macam ni lah. Kalau set bola habis kaki. Kaki kau ke kaki orang? Kaki aku lah. Dah macam insiden dah. Apa kali? Bola. Dia tengah main tu tak ada rasa apa. Balik sedih. Kau boleh screenshot. Aku tengah rakam ni, turun lah. Sekejap penat. Bukan jalan balik.
Okay bos, naik bos. Right. Sesi mengelang gelap sampai nampak boxer. Aku rakam. Aku nak kena Aku rakam. Gila lah, nasib baik kau punya tu tak kena tu. Okey. Tekaklah sepatah 2. Tekaklah sepatah 2. Ni nak pakai dah ni tak gunakan. Okey. Yo, dia punya ni boleh flip Ha. Sampai. Kau tak buat pis. Kita ni. Kau tak buat pis. Dia tak baca. Kerana kita mana? Bapak ah lagi. Panjat lagi? Selamat tinggal. Okay. Itu dia. Latihan. Relax dulu. Alright, kita santai dulu. Okay, sup. Hari kerja kita memang. Bukanlah itu buat terap. Oh ya. Itu boleh makan. Itu kecil macam tu. Dia suruh ke bawah. Dia kata tongkat dengan beg. Dia punya gambar dia. Dia tengah pregnant. Aku pelik sup lah. Bawah tu kan boleh sup. Mampu ni. Kita ikut bawah. Sikit lagi. Akhirnya kita sampai kah. Dah sampai dekat Stasiun Menotai 1.5 km. Sama Ika Musup. Itulah suasana dia. Tu ada ke Malaysia lah. Right. So that means 40% daripada tu tidur betul ke? Bang. Macam agak 30. Dia dekat sini ada mini gym lah pula. Gym kat hutan. Mana tu? Santai. gym ah. Sup. Ada gym lah sup. Anatoli. Satu. Dua. Sup Anatoli tu tanpa dia sup sana.
Berat dah tu. Habis kat muka. Tak pasal-pasal kita orang nak mengangkat kau pergi ni. Memang tak boleh gerak langsung. Serius? Cuba lah. Sayang. Cepat cuba. Supaya orang tahu kau tak boleh bawa. Untuk membuktikan. Kan tak bergerak langsung. Sorry. Wow, cantiknya. KLCC. Jom. Kita meneruskan perjalanan selepas berehat sekejap. Op. Kasut. Yes. All the way terus ke barangnya KCCB. KLCC view. Okay. Kita buka. Ni cuci segala-galanya. Foto. Ada dia. Ya. Ada bentuk tanah-tanah jatuh. Up. Pelan-pelan. Okey. Kita dah lalu dekat kebun orang. Lebih kurang dalam 1 kilometer lagi nak sampai. Right. Jalan bawah tadi balik. Lagi dekat turun. You tadi sini masuk. Masuk ke petai. Oi. Daripada Masuk ke petai. Okey. Hati. Ada signboard, ada colour lagi boleh check again. Guna. okey. Jauh dia dia punya apa? Okey. Kita lalu kat dusun-dusun durian. Asalnya kebun orang ni. Let's go. Wow. So, boleh lagi kita lepak-lepak kan? Oh, boleh lah sarapan. Mak. Air dah. Air apa? Dalam ni air. Kan nak air. Tak apalah, kau ambil je lah dengan ikan. Letak lah. Nanti aku bayar. Alright. Kita makan buah. Sedap. Sedap. Dia buat dusun durian.
Selamat datang ke Bukit KCC. Tek. Kami sambil makan buah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jap, ambil KCC jap, pergi sikit. Oh, ni ramai orang. Bagi lah sitting depan. Nak yang macam mana? Alright. Gerak. Kita nak gerak. Ya. Itu dah. Go. Mommy, I wrote my shirt. Mommy, I wrote my shirt. Is that okay? It's okay. It's okay. Terima kasih lah. Ya, terima kasih. Dan Kerja kata apa ni? Bu, ibu di mana? Selamatkan orang kat lautan. Makan tanya orang sana. Dia naik dulu. Pakai kau. You have to do so one lollipop has to be one microphone. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Putih dah. saya dari rumah. Oh, saya dah tahu saya malam pun saya tak balance. Oh, okey faham. Ha. Itu ada abang pun perlu rasa tak habis apa Saya jual satu sikit.
Dia mungkin ada masa otak tapi dia macam tu. Kalau dia nak berlakon sekali lagi, tengok ni lah. Mantap bang, mantap. Ni ayahnya. Layan. Ha. Biru. Jom. Tu ada. Ada ni santai. Oh, kurang ni. Yes, coming to 16th of August lah. Yep. Coming to something autumn. Kita nak on the way balik. Kan kita ikut warna biru. Santai.